Ni Skynor Asia, Ash Poci, Kak Yan, Syafridin, Silver Grey, sahabat saya ni, Tasnim, Babak. Mau tak nampak tu. Share Sat. Share Sat. Saya ada sesuatu tengah lakukan sekejap. Ni saya tak nak tunjuk ni nah. Ni saya nak tengah duk. Boleh tunjuk lah Sat lagi kan. Kena ban. Tengoklah akaun kedua nah. Ui, bau mengundang. Saya tengah bakar ni nah. Bakar apa dia panggil ni? Apa dia panggil? Waalaikumsalam. Saya tengah bakar ni Sat. Colok. Colok Sat nah. Sat. Ui, dia mengundang sungguh. Waalaikumsalam Fina. Pak Tuan sahabat saya ni. Datuk tak habang nak balik. Saya tiba-tiba saya bangkit tidur. Ada kat Jeralun, tak tahu macam mana. Happy nampak saya Satna, saya nak bakar colok Satna. Satna. Saya tak nak tunjuk, kena ban. Wah, baik, alhamdulillah. Saya tengah bakar colok Sat. Bau mengundang. Sat, alhamdulillah saya sihat. Lama tunggu saya. Baru 451 orang. Mana pergi habis follower saya. Mentang lama saya tak live. Hilang lah. Share Sat. 456. Awak tak beritahu. Tak, saya kata saya tengah lena. Bangkit tidur tiba-tiba ada di Kedah. Ada. Saya tumpang chip. Naik motor dia. Naik para motor. Satna. Saya tengah duk bakar colok Sat. Sat ni saya tengah duk bakar colok Sat. Sat lagi mencana. Waalaikumsalam. Share Satna. Saya tengah bakar colok baru 4 batang. Saya perlu 7 batang. Tok guru saya abang 7 batang nah. Zila. Waalaikumsalam Zila. Waalaikumsalam Mama Iza. Tak ada nak baca lajunya. Berminggu-minggu tunggu. Lah 3 minggu saya janji. 3 minggu. Cuba kira 3 minggu. Janggut pun panjang sikit. 3 minggu. Kan? Sat, saya tengah bakar colok Sat. Datuk. Memang saya akan live setelah 3 minggu. Waalaikumsalam Aiza. Ada. Saya kata 3 minggu kan. Saya rehat 3 minggu. Sebulan. Tak. 3 minggu. Thank you yang bagi gift. Lee, thank you. Saya balik dari siapa pun tak tahu tau. Nas pun tak tahu. Solo Embu pun tak tahu. Tolong share Sat. Ada 478 orang. Tak semangat. Saya seorang. Saya nak tengah bakar colok Sat. Nah. Adinda, thank you Adinda. Adinda Mira, thank you. Thank you Siti Nur. Sat, saya tengah bakar colok. Adinda Mira, thank you. Said Ismail, thank you. Pandai saya buat surprise. Arif, thank you. Syam, thank you. Saya tak dan baca hak bawah. Saya dan baca hak atas tu je. Weh. Saya seorang. Apa dia? Tolong tengok belakang Sat lah. Oi. Tolong tengok belakang Sat. Tengok. Saya tengah bakar colok Sat. Baru 5 batang. Sat.
Sat nah. Saya tengah bakar colok, Ustaz. Waalaikumsalam. Cerah malam ni. Ya, cerah malam ni. Ada lampu solar. Cerah malam ni. Saya sampai lebih kurang pukul 6 petang tadi. So, dah lah buat live. So, Cik Jamal apa colok pisau apa. Colok. Tak tahulah pisau apa ni. Kawan saya beli hari tu, dia beli, saya suruh beli sikit, dia beli sampai secekak. Baik, Alhamdulillah. Ya, saya seorang. Kita nak masuk Ustaz lagi, Ustaz. Share lah, Ustaz. Baru 600 orang, 1000 orang, baru best masuk dalam tu. Ustaz, saya tengah duk membakar sesuatu sekejap nah. Hasni, thank you. Okey, kita ada 5. Saya perlu 7. Saya perlu 7 batang lah. Azizah, thank you. Thank you yang bagi gift, thank you. Tolong Ustaz, saya tahu saya lama tak buat live. Bila tak buat live lama tu dia kurang FYP, tahu. Ya Zila, thank you. Tolong share Ustaz. Thank you. 786 orang. Tak aci selalu 1000 lebih. Thank you. Belum, ya saya nak masuk. Saya nak masuk lah. Mana dia tak masuk. Masuk seorang-seorang takut. Masuk ramai-ramai. Saya nampak kurus sikit. Alhamdulillah. Tapi berat dekat-dekat 70 juga. Sat nah. AJ, thank you. Cik Kentang, thank you. Sat nah, saya tengah duduk ni. Malam ni saya seorang-seorang. Nak suruh saya ajak siapa? Ajak Nas. Yes, rindu live Datuk. Sekarang saya ada tengah duk bakar colok Ustaz. Adinda Mira, thank you. Matahari, thank you. Adinda Mira, thank you. Thank you bagi gift. Salah, saya tengah duk bakar colok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang. Ni, kalau Nas mai malam ni, bagi Nas terkejut sikit bau colok. Bau gaharu. Kan, colok tu gaharu kan? Tak abang. Memang saya tak abang kat siapa-siapa. Saya pejam mata tiba-tiba sampai ke Jeralun. Gurau nah. Sat nah. Dah 6 batang lah. Kalau siapa ada dekat saya sini, bau dia memang mengundang betul ya. Bau memang mengundang. Tak salah kan? Dia tak boleh nak ban kita punya account kan? Bukan. Jeng. Surprise. Satu lagi. 7. Dia 6. Satu lagi. Bau dia sedap. Okay. Siapa nak tekan back? Oi, Cik Roni. Apa abang? Cik Roni, thank you. Siapa nak beli, saya ada jual dekat beg kuning, colok. Siapa ada nak beli colok, tekan beg kuning bawah tu. Saya bagi ada 7 batang dia colok untuk dijual dah. Jangan siapa dulu dah, siapa beli dulu. Siapa beli dulu boleh buat bayaran. Boleh buat bayaran dekat Nas. Boleh buat bayaran dekat Nas. Aduh. Okey. Okey, sekarang kita dah ada 7 batang. Jeng. Ada beg kuning okey. Beg kuning saya ada colok di dalam dia 7 batang. Tolong share, ada 900 orang tak aci. Lock Nas. Saya nak pasang colok saya nak kalau siapa duduk dekat saya ni dia bau ya Allah saya sendiri diseram.
Seram. Kartun apa tadi? Kartun apa? Kita tak nak baca. Allah, sorry, saya tak nak baca. Laju sangat mesej. Colok Cina kot. Colok Cina. Waalaikumsalam. Nur Amalina. Jamal dah 1000. Okey, share lagi, share. 146 share mana cukup. Penat balik tau Putrajaya. Balik nak live. Tahu. Nas tak tidur lagi. Tag Nas. Saya cuba panggil Nas. Kalau tengah lena pun dia akan datang. Siap lah. Ya, saya nak masuk seorang ni. Pukul 12 saya masuk lah. Share lagi. Pukul 12 saya masuk semuanya. Saya pun ni demi Allah lah, saya sampai tadi saya tak masuk lagi, saya tak buka pintu lagi, saya tak tengok apa lagi berlaku. Kan? Saya teringin nak tengok dekat bilik bawah tu, bilik arwah Abang Asri tu, dekat cermin tu, apa tulisan dia pula. Kan? Masa kita Nas tak join ke Nas? Ya, Nas akan join, tapi Nas lewat sikit malam ni. Sebab saya tak abang dia awal-awal, saya tak abang dia lambat. Dia pun nasib baik boleh mat. So, saya tak duduk di sini. Saya akan duduk di homestay. Saya akan tinggal Nas seorang-seorang. Nah, malam ni saya akan tinggal Nas seorang-seorang. Tapi saya tengah duk bakar colok wangi bau ni. Ni. Mai cepat. Mai kacau Nas. Ya, Nas akan duduk di sini sampai pukul 4 pagi. Saya akan pergi homestay. Kak Ji, sihat Kak Ji? Alhamdulillah. Roni, thank you bagi gift. Nur Amalina. Thank you Roni, thank you Cik Roni. Thank you Yati. Cik Roni sihat nah. Saya tak plan Cik Roni nak balik. Tiba-tiba ada urusan sikit. Saya balik. So sat lah. Saya nak pergi letak. Colok ni dah terbakar cantik dah ni. Sat. Tunggu sat. Saya nak pergi tak situ. Saya nak pergi buka pintu. Saya nak masuk dalam sat lagi. Kita masuk ramai-ramai. Baru 1,300. Ui, bau wangi. Ada masalah. Pintu terkunci daripada dalam. Ya, pintu terkunci daripada dalam. Saya tak boleh nak buka pintu. Aduh. Kita pergi buka sama-sama lah. Tunggu sekejap. Aduh. Masalah. Hui, bau gaharu. Bau colok. Pintu tertutup daripada dalam. Sudah.
Saya nak ganas sikit nah. Ni ada unsur-unsur keganasan sikit nah. Ya! Uish, kuatnya. Oh. Oh. Hai. Tak pernah hari macam ni. Kunci daripada dalam ni. Sana, saya letak sana. Masalah kita ni. Masalah kita ni tak boleh nak buka ni. Okey, tahu, faham. Saya pun pening macam nak buka ni. Oh, sudah. Sekejap lah. Saya rasa Nas datang tu. Tolong share Sat. Kita ada masalah. Tolong like Sat sementara tu. Saya ada masalah ni. Kita tak boleh masuk rumah ni. Aduh. Nas sampai saya rasa tu. Nas! Tunggu sana, saya buka pintu kat Nas. Nas! Ya, pintu tak boleh buka. Pelik sangat-sangat ni. Tak ada, adik saya tak balik. Siapa tak balik rumah sejak sebulan kita balik itu tak siapa datang rumah ni. Hai, Nas. Pagar tak boleh buka pula. Astaghfirullahalazim. Dia marah ke sebab saya nak balik homestay. Tinggal Nas. Tak tahu siapa yang kunci. Kalau saya tahu senang. Masalah kita tak tahu siapa yang kunci ni. Sanas. Nas, pintu kita tak boleh buka, Nas. Sat.
Apa hal pintu ni pula? Nah, nampak tak sangkut di pokok tu? Sangkut pokok tu dah besar tu. Pintu tak boleh buka habis. Oh. Dia ada sensor kan? Dia ada sensor ni. Dia sampai dia macam dia kena tu, dia tendang balik. Subhanallah. Saya tak pernah jadi macam ni lah. Dah live dekat 2 tahun dah. Setahun lebih. Dah tak pernah tak dibuka pintu ni. Kacau ni. Tak ada siapa balik nah. Saya seorang lelaki nah. Tak ada siapa balik tau. Sepanjang 2-3 minggu panggil tukang kunci. Oh, ada apa di dalam ni? Suspend betul. Sampai pintu tu tak boleh buka. Saya dengan Nas malam ni. Memang saya tak larat. Sebab tu saya dah prepare panggil Nas. Tapi secara senyap-senyap. Sebab saya tak mau janji. Takut saya tak live. Nanti orang mengharap. Sana. Ia insing mata kaji semang ning lem. Betul tak tahu, tapi dia ikut kata saya. Dia tak dapat noti. Dia baru start live. Tapi masalah kita ni, Nas, mai tengok Nas. Aduh. Ya, ni Nas. Handsome man. Itu lekat. Yang merajuk kat Datuk tak balik lama. Rupanya saya guna remote dia tak jalan. Kita jumpy sikit baru dia tutup. Amboi, jumpy macam Piramli pula tu. Tapi saya tak pandai Jawa. Ni macam mana kita nak buat Nas ni? Sudah. Dia benda tu saya dah tengok dia ada sepatutnya. Okey, faham. Sepatutnya Nas pegang ni. Okey. Nampak layan. Okey. Layan terus agak. Sekejap korang. Relax sikit je korang, relax sikit je. Saya tak boleh nak tunjuk sangat geng. Nanti dia akan jadi akta kes jenayah. Kan dekat TikTok nanti. Korang jangan komen, jangan merapu korang. Santai-santai je. Ini macam terkunci dari dalam lah, Nas. Macam terkunci. Nas, jangan tunjuk sini, Nas. Mana tu? Jangan tunjuk, jangan menghalau sini. Okey. Bismillah. Jangan bergerak, Nyang. Kamu dikepung. Dia ada lock macam mana tu? Dia kunci sini ya. Dia kunci kita daripada dalam sini ni. 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 Wih, geng, tak logik tu korang. Ni. Macam kalau orang kat dalam. Ni dah tak function. Memang daripada dulu tak function. Kan patah ni. Dia kunci kita yang ni. Faham. Ni. Tu. Ni. Alamak. Okey, geng. Malam ni saya teman Tuk je. Tuk jangan masuk. Tuk jangan masuk. Saya peluh Ustaz. Oh, macam mana dia boleh kunci daripada dalam ni? Itu dah pelik sangat ni. Hai. Dia kunci daripada dalam, dia nak keluar ke mana, Nas? Dia nak keluar ke mana ni? Oh, tak pernah jadi. Saya tak lari. Saya ganas sikit lah malam ni. Saya ganas sikit. Tapi Nas tak tunjuk. Sat. Penat juga tau. Nak guna kekuatan, nak menendang. Sat lah, tunggu Sat. Peluh sampai ke kepala. Nana, thank you Nana.
Sana. Sana. Bagi saya rehat sat. Seminit sat. Nas, bau dah haru dah. Bau ah. Umur 55 dia pun nak suruh tendang pintu tu. Aduh, penat lah. Lutut dah lah condemn. Aduh. Aduh. Bau gagah boleh semayang duduk kan. Tendang pintu pula. Aduh. Ya. Anas. Kunci dari dalam pelik tu. Kan? Betul? Tak, sebab memang tak nak kunci. Daripada luar tak boleh. Ha. Dia kunci tu dia pakai yang tu. Yang tarik tu. Bukan kata lock menggunakan apa dia. Tadi kalau siapa tengok tadi kan dia selak tu tau. Dia selak air dalam tu. Tak ada siapa balik. Sat nah. Ha, dia selak daripada dalam. Sebab pintu yang asal tu yang kita duk biasa, dia pintu ni saya harapkan kunci daripada luar je. Thank you Kak Ji, thank you. Saya harapkan kunci daripada luar je. So bila tadi tu memang saya heran dia terkunci daripada dalam dan benda tu selak tu masuk dalam. Sat lah. Cik baik Nas sampai. Kau tidak kacau juga tu. Saya balik buat surprise. Ya. Saya balik tak beritahu siapa-siapa. Nas pun bawa rabak pagi tadi. Farhan. Kita nak masuk. Nak tengok Farhan apa jadi. Cermin tu apa jadi. Tunggu Sat lah. Bagi saya tarik nafas Sat lah. Bukan senang juga tau nak tendang pintu tu tau. Oh, pelik Nas. Tu lah, sebab terkunci yang Tak, dia selak tu dah tak function. tak function. Selak yang satu lagi tu, yang atas tu dah tak function. Tapi yang dia tutup, dia kunci tu kita dengan selak daripada dalam. Ha, betul. Daripada dalam. Dan kalau dia selak daripada dalam, dia nak keluar kat mana? Ha, betul. Dia tak boleh keluar tau. Dia tak boleh keluar, dia ada di dalam. Dia tak boleh keluar. Kan? Dia selak daripada dalam, dia nak keluar kat mana? Waalaikumsalam. Tunggu Sat. Bagi saya 2 minit. Peluh ni, Sat. Ha, banyak benda kita nak tengok. Sat. Lepas tu saya nak tinggal Nas. Saya nak pergi duduk homestay lah. Saya nak tinggal Nas seorang-seorang. Nas akan duduk sampai pukul 4 pagi. Saya nak pergi duduk homestay. Tunggu Sat lah. Tak, sebab saya nak tidur kat rumah ni pun tak ada nak kemas rumah. Tak ada, adik tak nak panggil orang kemas rumah. Sebab saya pun tak plan nak balik cepat macam ni. Jadi, habuk teruk sangat. So, saya duduk homestay. Sekali saya tinggal Nas lah. Tengoklah kalau dia tak okey, saya tak tinggal lah. Harap-harap dia okey lah. Jom, kita nak masuk lah. Solo ambush. Solo ambush insya-Allah hari Sabtu. Sabtu malam Ahad insya-Allah. Esok Datuk. Esok Nas. Okey. Esok Nas insya-Allah. Esok Nas. Lusa solo ambush. Hari last tu saya. Hari Ahad malam Isnin tu saya. Hari Minggu tu saya. Sorang-sorang. Hari tu dia nak kacau, nak goncang habis tu. Hari last belum balik nak goncang habis. Nak kunci pintu dia dalam.
Tak dah ni geng, dia geng. Nas ketak. Nas ketak tengok. Tak geng, sebab pintu terkunci. Nas ketak lah. Dekat pagar tu pun dah problem dah tadi nak masuk. Ha. Dia punya gate tu. Gate problem. Pintu terkunci nah. Aduh. Pintu terkunci Nas. Bukan saya. Tak logik kami nak masuk pergi kunci daripada dalam tau. Nas risau. Saya pula kebetulan saya ambil homestay. Saya tak ada rumah. Jom. Jom. Saya tengok lah, saya tengok bawah tu. Saya sementara Nas nak prepare tu, kita masuk tengok apa jadi Nas dalam. Benda dia lampu hijau Nas. Sakannya kunci daripada dalam tu. Boy. Kita tak tahulah. Nas pun sampai on time tau. Bila pintu dia terkunci, Nas pun sampai. Dia nak tunjuk kat Nas. Kenapa tak tahu kata balik? Saya tak abak kat orang kata balik. Tapi Alhamdulillah ada 2,400 orang juga. Siapa kunci ya? Ni tadi ni, benda ni duduk macam ni position dia. Saya tendang tadi. Position dia macam tu. Ini memang dah rosak. Kalau siapa ikut live saya dulu memang dah tercabut ni. Ni memang dah tercabut. Kat luar ni memang dah tercabut. Ni memang tak boleh nak dia kunci dah. Kan? So tadi dia kunci dengan yang ni. Siapa kunci? Hoi! Siapa kunci? Hei, siapa goyang boy? Kereta biru ada kat sini tu. Darah. Hei, darah hidup. Darah. Hai. Apa ni Bukan. Benda hidup. Merah lagi. Sirap ni merah lagi ni. Sirap apa ni? Kucing. Duk merah lagi tu. Kucing apa benda? Panjang pun tu. Tak bau apa-apa. Tapi oi. Siapa atas? Allahu Akbar. Tu dia. Lama punya tak masuk tu. Cerinek terus. Allah Rabbi. Apa dia? Hak ni saya tak faham ni. Saya ambil homestay. Saya nak termanas, saya nak tidur. Kan? Macam mana saya nak termanas? Apa dia tu? Sirap apa? Saya pun tak faham. Sirap apa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Kalau kau benar-benar wujud, kalau kau benar-benar ada, kalau sirap kau, tunjukkan ke aku sekarang. Tunjukkan ke aku sekarang, cepat. Hai. Yang batu. Oi. Siapa tu? Hai. Frankly speaking, pintu ayah ni tak boleh ditutup tau sebenarnya. Sebenarnya tak boleh tutup. Tengok video saya balik. Pintu ayah ni sebenarnya tak boleh ditutup. Allahu Akbar. Ya, nampak Hida. Tengok komen Hida. Nampak Hida. Pintu ayah ni sebenarnya tak boleh ditutup. Tak boleh, ya Allah. Saya tahu, sebab tu saya tahu. Saya tutup pintu ni, saya mai tutup pintu ni, tak boleh ditutup. Pintu ni, amboi, bau bangkai lah pula. Bau bunga melur. Bau bunga mawar. Bau bunga melur. Demi Allah, wallahi bau bunga melur. Farhan. Hoi, bau bunga melur. Buka luar bau busuk. Yang kau rambut panjang, yang kau putih tadi, yang kau berikat, kau datang tunjuk pada kami. Siapa yang tutup pintu bilik ayah? Siapa yang tutup pintu bilik ayah? Tunjukkan muka anda cepat. Aku tahu aku nampak hang tadi. Ida. KL Cabin. Ya, betul. Kau makhluk yang hidup. Kau tunjuk cepat kat sahabat-sahabat aku, cepat. Kau yang tutup pintu. Kau yang selak pintu.
Siapa? Siapa main ketuk-ketuk tunjuk muka? Tak mau main ketuk-ketuk tunjuk muka. Kat luar tu tunjuk muka cepat. Hei, bilik nyang dah berbunyi. Bilik nyang dah berbunyi. Ini saya tutup, saya tahu. Ini saya tutup. Dah. Saya tahu dia ada. Saya dapat rasa dia ada. Cuba tengok tu, ha. Tolonglah tunjuk. Dia panggil daripada bilik nyang. Uish. Bau bunga melor. Nas. Bau wanginya Nas. Demi Allah, wallahi bau wangi sangat. Ya Allah. Wanginya kau. Tunjuklah muka. Mesti kau cantik sebab kau wangi. Kau mesti cantik. Kau mesti cantik sebab kau wangi. Oi! Dia dah kacau. Bau wangi, mesti cantik. Haha, ni pintu ni saya yang tutup lah. Oi, saya main tutup-tutup pintu hari tu. Hari ni, malam ni dia tutup terus pintu. Berani nyang loh. Dah sewa tak bayar. Jangan dia kunci yang ni daripada dalam, sudah. Dia kunci ni daripada dalam, saya lari. Sebab dia tak boleh. Dia takkan boleh. Hai! Nas! Nas! Mai masuk! Ya, yang ni saya lari, saya kata. Kalau dia kunci saya daripada dalam ni, saya lari. Nas! Ni dia kunci kita daripada dalam pula, Nas. Sudah. Ni saya kata dia kunci, saya lari. Ya, dia kunci. Tak ada kunci dah. Nas. Tolong. Ni dia kunci ni, saya lari, Nas. Mana? Ni. Kita tak nak buka dia kunci ni pula. Alamak. Nas pegang. Bismillah. Alamak. Geng, saya tak sihat tau ni. Saya demam sikit korang. Saya demam sikit. Kita... Ni kacau kita. Ui, ni memang tak boleh buat apa, geng. Sebab dari dalam ni. Tadi pun dari dalam. Ini pun dari dalam. Uish, tak boleh. Terus.
Kunci terus geng. Pintu tak boleh buka. Pintu tu terus kunci. Nyam, buka nyam. Nah, ambil apa-apa kita puas. Kita kena Kita kena puas. kena kuat. Kena korek. Kuat. Hei, tak nak jadi macam ni, Nas. Sekejap. Macam mana dia boleh kita kunci kita daripada luar ni? Okey. Darah, Nas. Ni tok. Darah, Nas. Oh, okey. Alamak. Ni tok ni. Macam tu. Macam seekor yang perfect. Come. Okey. Saya tak boleh tunjuk ah. Alamak. Shit. Darah pekat dah korang. Sirap. Sirap. Sirap leceh. Ui, dikunci korang. Dikunci. Bukan yang kata terlekat ke apa. Tak, dikunci. Tunjuklah Fakis. Fakis tak payah tengok Fakis. Kalau tunjuk band, bagi tahu low band, low TikTok sikit. Ya. Kita ambil kursi kat saya. Kursi. Kursi satu. Siap. Kursi. Sekejap kau. Kursi plastik boleh tak? Boleh. Lagi tenang, lagi boleh. Ada kursi plastik kan? Ada. Bawa ke mana? Bawa tunjuk. Aku tak percaya. Nas dulu. Okey. Assalamualaikum. Oi, dia kunci. Sekejap. Gila geng. Betul geng, bukan ni geng. Memang kunci terus. Dia kunci. Oh, ni. Oh. Dia lock daripada atas geng. Semua dekat pintu utama tadi pun macam tu. Aduh, astagfirullahaladzim. Bau bunga melur. Bau bunga beluk. Kau, bau bunga. Bau wangi. Kanas. Saya nak keluar. Saya tak mau. Saya nak bagi. Nah, saya takut. Dia lock. Ni saya takut. Yang ni. Sana. Saya dah kata kalau dia lock hak tu saya lari nah. Saya dah kata nah. Walaupun saya tuan rumah dia lock yang tu saya lari. Sungguh. Tak pernah berlaku lah. Tak pernah berlaku. Kan? Semua pintu ni yang saya paling heran, pintu bilik ayah tu memang selama ni tak boleh nak kunci. Saya tahu. Pintu bilik ayah memang tak boleh nak kunci. Tadi saya panjat. Dia memang selak. Saya tolak selak tu, dan baru boleh buka. Nah. Ni. Saya sampai pukul 6. Demi Allah saya tak masuk lagi rumah ni. First kali dia tak bagi kita masuk tadi, kunci daripada dalam. Ni atas pun dia kunci. Saya dah kata kalau dia kunci yang tu
saya lari. Tu saya lari sungguh. Dia kunci yang tu saya lari. Saya nak end live, saya nak berikan Nas walaupun 4,000 orang. Kau macam mana? Kau macam nak tolong komen. Tolong komen. Layan Datuk dulu korang, layan Datuk dulu. Kau komen macam mana? Saya nak lari ke saya nak naik juga? Komen Sat nah. Tapi kalau saya naik juga, bagi saya nak pergi basuh muka Sat nah. Saya nak basuh muka Sat nak. Saya nak sentuh tangan saya tak berani. Okey. Nah. Boleh tak? Nas tolong. Okey. Nas cerita sikit Nas. Geng, janganlah saya dulu bagi Datuk dulu korang. Kan saya tak sihat. Saya tak sihat. Kan korang sihat. Geng, bagi Datuk dulu korang jangan cakap Nas terus. Bagi Datuk dulu korang. Kita ikut Datuk main, korang cakap Datuk dulu. Dua-dua lah dulu tak seram korang. Dua-dua kita main Counter Strike. Kan? Kita sama tak seram korang. Kan? Macam mana korang? Tak dengar Nas. Tak boleh. Dia kena sorang-sorang korang. Kan? Lagi tak seram jadi macam semalam. Tas ke laut apa ke mana. Tak boleh. Dia kena masuk sorang-sorang. Dia kena masuk sorang-sorang. Nak dulu ke sana. Dia tinggal nanti. Nak dulu. Saya tak apa korang. Kalau tak boleh saya lari tau. Mesti kerja atau. Kita bagi Datuk lah dulu korang. Tu Datuk nampak silap-silap pun koyak tau. Kan? Kunci nanti dah. Tak apa saya kisah selak apa-apa. Datuk pun takut nah. Tapi korang teman lah Datuk. Berkenal macam ni. Orang muda dulu boleh. Kalau saya masuk macam biasa lagi. Saya masuk setengah jam. Lepas tu lebihnya Datuk. Kalau kau nak. Mak ni kan jadi macam-macam. Doa dulu insyaAllah. Kita masuk dulu. Betul. Kita ikut law lah korang. Datuk dulu. Lepas tu saya macam biasa. Kan? Kita ikut macam biasa. Kan? InsyaAllah besok saya lagi. Kan? Okay tak? Tak apa. Tak. Cookies, adik saya Cookies masuk tak? Dia dah live tak? Cookies adik saya. Ada siapa-siapa masuk tak rumah ni? Tapi masuk pun macam mana boleh kunci pada dalam ni? Dua main door kunci tau. Datuk masuk dulu. Seberani-berani saya pun tiba-tiba dah takut. Bila tadi saya kata kan, bila dia kunci yang tu saya takut. Yang tu saya takut sungguh sebab tak ada seekor kucing yang boleh pegang kunci tu untuk selak. Tak ada seekor musang yang boleh tu kalau kita kata kucing lah. Kalau kita kata musang, kita kata kucing ataupun kita kata orang sekalipun, macam mana orang tu boleh selak daripada dalam, dia nak keluar ke mana? Dia mesti ada di dalam, betul tak? Ya, orang sekalipun macam mana dia boleh kunci daripada dalam? Bukan ni lillah wallahi nah saya baru sampai petang ni. Memang saya tak bagi tahu tak saya nak balik dan saya tak masuk lagi rumah. Baru masuk tak sat. Baru tendang pintu tak sat. Kalau orang tu kunci daripada dalam. Kalau orang kunci daripada dalam, macam mana dia nak keluar? Tak, kalau orang kunci daripada dalam, macam mana dia nak keluar? Cerita kat saya sikit. Saya yang tutup. Nombor dua. Bilik ayah. Cuba tengok video-video saya. Bilik ayah tak boleh tutup. Daripada dulu, tak boleh tutup. Getak dia lagi. Dia aura dia lain sikit. Lepas tu, ada sirap yang masih pekat tau. Panjang. Macam beku. Dia macam beku. Masih pekat. Macam pekat tu. Ada sirap. Ya. Baru. Ya, benda tu baru.
Tak, saya tak mau fikir tentang sirap. Tak mau hak tu boleh jadilah. Kucing ambil binatang apa, makan, pergi makanlah rumah. Logik, kan? Betul. Hak tu boleh logik. Ni hak kunci daripada dalam ni macam mana. Kalau orang sekalipun dia kunci daripada dalam, macam mana dia nak keluar? Orang kalau kunci daripada dalam, macam mana dia nak keluar? Cuba tolong jawab kat saya, Ustaz. Bagi saya rehat sana. Panjat tadi tu, saya terpaksa buka daripada dalam selak. Kalau orang, kan dia kena panjat, dia selak, lepas tu dia kena keluar balik. Lain tu aura dia lain. Sebab lama kan, Datuk tak balik kali ni agak lama juga, lebih kurang 3 minggu. Betul tak? Yang buat kita positive thinking saya terlanggar. Yang buat itu, mungkin saya terlanggar. Positive thinking, tak ada tunjuk. Yang bau, saya tak tahu. Tapi, wallahi bau bunga melur. Bau wangi sangat. Yang ada yang komen angin. Kalau komen angin cakap disebabkan angin pintu tertutup, pergi sekolah balik. Walaupun umur 32 tahun pergi masuk. Pintu tutup satu hal, tapi di selaknya tu. Selak tahu. Siapa tengok tadi, saya panjat. Tahu. Anak nantilah Sat, saya nak masuk. Tapi nanti Sat. Bagi saya 2 minit Sat. Sat, saya... Ni peluh ni Tuhan yang tahu. Tunggu Sat. Sat ni. Share Sat. Tak cukup 3,200 orang. Share Sat. Thank you yang bagi gift nah. Ni, saya nak berdepan dengan benda ni. Bukan saja malam ni tau, esok malam, lusa malam. Tak apalah lusa malam solo ambush. Lepas solo ambush saya lagi tau. Sat lah. Okay. Bagilah like tu dapat 500,000, 300,000 penat tendang pintu. 2 kali. Ada. Thank you Nurul, thank you Ipah. Penat dia tendang pintu. Bagilah, tekanlah bagi 500,000 lah saya masuk. Ada. Bagi lenguh jari sikit, saya lenguh juga. Peluh ni tak habis-habis lagi. Kak Ji kata kaki baru nak lega. Oh Kak Ji. Panjat Kak Ji tadi Kak Ji. Nak buka pintu atas tu. Saya gerun juga ni Kak Ji. Yang tanya Cik Hani hari Sabtu korang. Cik hari Sabtu lah tu? Cik hari Sabtu. Ni kenapa pula nak ban ni pula dah Nas. Tu kena warning lah. Tekan F1 korang. Tengok dah tengok ni Nas. Saya tengok tekan. Dia suruh buat tu. Siapa tu? Oh okey tak. Siapa tu? Ini time. Ini time dia nak aktifkan jap. Maknanya ada orang tengah live. Kalau tu tak ni kan dia letak puzzle tu. Maknanya kenapa tu? Jadi maknanya apa? Tok dah live mungkin dah dekat sejam. Lepas tu dia translate tu maknanya Datuk tengah live. Ada orang yang tengah uruskan live. Dia tak bagi tinggal. Macam tu lah. Okey, bila Datuk automatik tekan puzzle tu masuk. Sat nah. Bagi saya hilang peluh Sat. Sat geng bagi Datuk hilang peluh tu berpeluh tu geng basah baju. Basah baju saya. Sat. Tak apa, tak dah okey dah. Tak payah tekan F1 dah okey dah. Tekan like bagi 500 ya. 500,000 saya naik. Tak payah F1 geng, F1 stop. F1 stop. Okey, F1 stop. Tekan 500,000 saya naik. Tapi saya takut. Naik kali ni saya takut nah. Ibu, makasih ibu. Mantap lah bu. Tengok skrin. Bagi saya rehat Sat. Ada banyak masa lagi. Betul. Esok malam ada lagi. Thank you Kak Ji, thank you. Kak Ji, siapa terima kat atas tu Kak Ji? Tolong tak payahlah sampai 1 million tak apa Dila. 500,000 saya masuk. Tapi Dila nak sejuta saya boleh rehat lama sikit. Cik Jamal, Cik Puan Nurul, thank you. Brigade John, thank you. Suhaini, thank you. Nurul nak baca bawah laju sangat Nas. Waalaikumsalam. Laju komen. Sat nah, Sat. Saya peluh Sat. Ni saya nak naik ni, saya takut sungguh. Ni saya takut sungguh.
Tapi saya tak mau ajak Nas naik sebab saya lagi Nas lagi takut. Saya nak bagi Nas lagi takut. Kita nak kunci pintu hari ni, kena buka je. Belum ni saya kunci juga pintu bawah tu. Tapi bila dah dia suka lock, saya tak boleh. Jangan. Kalau lock tu saya ringan, saya dah air mana geng. Jadi thank you. Terima kasih korang. Thank you. Kamu geng, teruskan tapping. Thank you, kita ada 3,000 orang. Thank you. Jom. Bunyi macam-macam lah kat atas tu, dengar tak? Tapi ayam kokok tak dengar pula. Darah apa tadi? Tak nak cakap, tapi nampak kata dia jadi oh alam, sirap. Jadi panjang tu geng, tak tahu nak cakap. Sirap apa? Tak tahu mana. Macam baru kan, pekat lagi. Pekat. Sebab dia duduk dekat lapisan ayak juga tu, ada ayak kat bawah. Terima kasih korang. Pokok atas batang. Geng, okey, saya beritahu, saya terang kat korang lah. Kalau korang sayang dekat host, nak tengok live host, okey, satu benda je saya cakap korang. Korang tak boleh komen yang bukan-bukan. Disebabkan kalau komen bukan-bukan, dekat situ juga host akan terima apa? Warning disebabkan komen. Ini saya bagi tahu korang, ini adalah law yang terbaru. Disebabkan komen juga boleh dikenakan ban. Boleh dikenakan ban. So kat situ hati-hati juga untuk komen. Hati-hati je. Okey, yang dekat muka biru kejap korang. Abang tunggu jap. Contoh komen-komen, unsur jenayah mencarut, ugutan dan juga berkenaan dengan jenayah lah korang. Okey, faham ah? Banyak host yang dapat warning disebabkan komen korang. Ini saya bagi tahu lah korang. Mati kira, okey. Itu lah. Itu lah. Okey, hati-hati. Okey, nak dah. Terima kasih korang. Saya bawa senjata ni. Saya bawa senjata. Itu atas reminder. Terima kasih korang. Saya bawa senjata. Saya bawa kayu tas. Kayu tas tu. Kayu tas. Kayu tas. Arwah ayah punya. Saya kena bawa ni tau. Sebab saya pun risau. Sekejap ni. So, harap touchlight satu lagi tu berfungsi sebab yang ni saya nak bawa dalam poket lah. Nah, tengok apa-apa nak naik lah. Okey, baik tu. Kalau orang kena naik. Saya tak rasa orang. Lain ni. Malam ni lain. Saya tak rasa orang lah. Sejarah rumah tu, aduh, tengok dalam TikTok saya. Aduh, TikTok saya tu lama ada cerita. Ni, satu lagi kan. Saya barulah, saya buat akaun kedua hari tu. Saya kena ada Facebook. So, barulah tahu dunia Facebook. So, ramailah juga yang duduk friend dekat Facebook. Lepas tu duduk mesej saya dekat Facebook. Tapi maaf lah kan, banyak sangat mesej kat Facebook, mesej dekat TikTok, WhatsApp. So jadi saya tak dapat nak. Nas, lampu padam Nas. Lampu padam Nas. Aduh. Allahu Akbar. Ni saya charge full tau tadi. Lampu padam. Nah, siapa yang duk, saya tahu yang duk WhatsApp, duk mesej dekat Facebook saya tu pun follower saya. Saya minta maaf, saya tak dan jawab banyak sangat. Okey. Oh, saya tak tahu prosedur tu. Sorry, saya tak sebut. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nyang, janganlah usik sangat-sangat. Hak Nyang tutup pintu bilik ayah dengan tutu ni, cik takut Nyang. Cik takut sungguh hak ni. Auzubillah minasyaitanir. Bismillah. Allah. Okay.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Allahu Akbar kabir. Tak boleh pi dah, Nas. Saya tak boleh pi. Saya tak boleh pi. Saya tak boleh pi. Saya tak mau kata apa. Kerem jatuh ke bawah. Kursi roda dia tarik ke depan. Saya tak boleh pi. Saya minta maaf. Tak tengok ke dalam tu. Bau. Demi Allah, bau macam orang proses jenazah. Wallahi demi bau orang proses jenazah. Saya tahu ayah pun meninggal kan. Saya minta maaf banyak-banyak. Ya. Kerem jatuh ke bawah. Kursi roda lepas ke depan. Moderator tu tengok Neslo tu je korang. Dia merapu tu dari tadi tu. Tak lagi kena ban pula. Neslo. Hantar dia lagi. Kita bagi peluang untuk dia elak dia komen bukan-bukan. Hantar je lah dia. Bayar ikan Tok T. Merapu sangat tu. Ida tolong komen Sat Ida. Awak yang saya tak boleh masuk Ida. Saya tak pernah takut macam tu tau. Sungguh Nas. Tapi dia tangkap bau saya tadi. Bau tau. Smell. Saya tak boleh pi, sungguh. Thank you. Bagi gift, thank you. Saya tak boleh pi. Okay, moderator tengok lah. Saya tak boleh pin tu. Neslo tu. Nah, saya tak boleh pi. Sungguh, minta maaf banyak-banyak. Saya tak boleh pi. Bukan saya takut, memang saya tak boleh pi. Horor tu, geng. Dia datuk tak, dia bila saya tadi tu saya bau macam orang proses jenazah tu, saya tak boleh pi. Lepas tu saya tengok kerem terbalik berselerak. Apa tu kursi roda tu ditarik ke depan. I'm okay. Jumri, thank you. Dalam rumah tu banyak benda berselerak. Kita tengok lain Datuk Adrian. Korang tengok kursi roda duduk kat mana? Tak, bukan saya. Okey, boleh tak kita rehat sat? Kita rehat sat je. Nah. Rehat sat. Relax dulu bang. Relax sat. Kita relax sat. Sembang dengan Nas sat. Sat kejap. Tak boleh pi Nas. Betul tu. Tak pernah saya jadi macam tu. Macam mana geng? Korang nak cakap apa? Kan, tapi kalau saya cakap lagi, memang tengok keadaan rumah tu memang lain korang. Dia punya berselerak tu kan. Yang pelik kunci. Kalau maknanya kalau benda orang masuk untuk kunci pintu, dia nak ke mana? Dia tak boleh keluar geng. Sebab ke atas memang tak ada jalan keluar. Jadi maknanya dia tutup pintu, maknanya dia ada di dalam. Kalau orang, tapi bagi saya bukan orang lagi geng. Sebab kita tahu rumah ni macam mana. Kita tahu macam mana rumah ni. So agak nervous juga korang. Datuk pasal Datuk letih sama korang. Datuk pasal Datuk letih. Tak, letih satu hal Nas. Tapi bila saya naik tu, number one, saya jadi tak larat. Faham? Jadi macam tak boleh nak melangkah api lagi. Oh, dia jadi tak larat tak? Lepas tu dia bau macam bau jenazah, bau okay, faham. Orang proses jenazah. Dia tak percaya saat lagi you naik tengok. Tak percaya. Lah ni macam ni nah. Macam ni saya nak ni macam ni.
Macam ni. Saya ada sini lagi. Sat, macam ni. Saya ada lagi sini. Nah, kita bagi nas sat nah. Kita bagi nas sat. Kan kita semua 3,200 orang ni kita masuk kat nas sat. Dan saya akan observe nas ni. Saya rasa lain macam sikit malam ni. Benda-benda yang tak logik tau. Jangan saya pin. Geng, saya komen. Nanti Sat. Sat. Bagi saya 2 minit, Sat. Relax dulu korang. Relax, Sat. Ui, lain untuk malam ni. Saya rasa lain korang. Dia macam kat atas tu. Tu lah. Bau macam bunga yang orang posen dah tu. Bau bunga apa tu? Bunga apa tu? Bunga apa tu? Hak orang duk ni. Bunga melur. Bunga apa tu? Melok, geng. Bunga melok. Ayat melok pun boleh jadi juga. Ayat bunga mawar. Ayat bunga mawar. Ayat bunga mawar. Ha, bau tu bau bunga mawar. Senang. Jelas tu korang. Ayat bunga mawar. Korang faham lah. Menusuk kat hidung saya tadi, saya tak boleh nak melangkah kaki pi, sungguh. Ha. Astaghfirullahaladzim. Bukan bunga rampai kena kahwin tu semua ni hak orang. Duk ni jenazah ni bila orang mati tu kan. Bila orang mati tu, lepas tu bau tu lah. Bau tu lah. Bau orang meninggal lah. Macam ayah orang meninggal apa ni. Ha, orang meninggal tu dia proses apa benda. Ha, kapok barui lah semua ada lah. Kira proses tengah proses. Bukan jenana. Memang yang bau kuat tu ayat melok lah. Tak pernah saya tarik diri tau. Tak pernah saya melangkah, saya turun balik tau. Tak pernah. Tanya Hida. Tanya Hida, saya tak pernah naik atas, saya turun balik. Dah 2 tahun dah. Tapi hari ni dia uji saya macam-macam. Yang first kali dia kunci. Dia kunci daripada dalam. Yang kedua, bila saya naik kali kedua tu, saya jadi takut dia bau. Ha, bau kapok barui. Sat lagi. Sat lah. Horor ni. Jadi dia pesan dengan tinggal Nas. Saya pergi, saya dah ambil homestay. Rugi dah pula dah. Nas bayar. Homestay murah ya, semalam 100. Kena kopian, saya kena teh. Teh tarik. Nas pun beli kopi, tak buka lagi. Yang ni ada ni, kopi ais. Nak Nas? Ha? Boleh tak? Nak aku kau? Nak itu. Ini sejuk, ayat sejuk. Memang panas. Dalam tu panas satu geng. Kat dalam dia punya. Tak apa, saya nak masuk Sat. Bagi saya relax Sat. Bagi saya tenang Sat. Share Sat sikit lagi 1 million. 1 million lah. 1 million lah saya masuk. Okey. Tu sikit sangat geng tu geng. Korang 3.4k, korang taping sekejap je tu korang. Sekejap saya minum kopi Nas sekejap. 10 minit. Saya pun tak puas hati juga sebenarnya. Siapa saya ditakut. Thank you Hamdan, thank you. Thank you Cik Hamdan, thank you. Tiga minggu sekali saya buat live, insya-Allah. 3 minggu sekali saya balik, insya-Allah. Fatirah, thank you. Sally, thank you. Jumaat. Malam Jumaat. Astaghfirullahaladzim. Lagi bertambah. Weh, malam ni malam Jumaat. Lupa, thank you yang bagi gift. Thank you. Thank you, Ismail, thank you. Ni duk bagi gift ni macam nak suruh saya naik juga no. Weh, kau tengok tu 800 dah geng. Sikit lagi tu. Kosong tak kosong. Daripada tok tak kosong. Kosong tak kosong pun saya saya undur diri tadi tau. Tak boleh nak masuk tau. Ha. Sally, Ridwan, Syahidah, thank you. Muhammad Fazli, thank you. Nida, thank you. Mama L, thank you.
Laju dah. Gift pun laju, gift pun laju. Thank you yang bagi gift. Thank you Crown. Thank you Intan Suhairi. Thank you. Thank you Mak Fadli. Thank you Nafi. Thank you Kang Piko. Thank you Papa. Thank you Slipper Jepun. Thank you Suzy Man. Iqbal, Suzy Man, thank you. Amirul, thank you. Thank you. Nurul, thank you. Thank you semua, thank you, thank you, thank you. Shikin, Ana Rozana, thank you. Sedap nama Ana Rozana. Hidayat, thank you. Husni, thank you. Takut gitu. Ni baru patah tak? Takut patah. Takut tergolek. Takut itu. Ni. Tak jauh sikit. Thank you. Oh, Lee, thank you. Ni duk bagi gift ni macam nak suruh saya naik kan, Nas. Kalau korang nak 1 million. sikit lagi. Loro, thank you. Sambil, thank you. Crown Marina, thank you. Amirul, thank you. Lee, thank you. Coffee Lover, thank you. Semua thank you yang bagi gift. Laju sangat dah. Thank you, thank you. Thank you. Teki sikit lagi 1 million saya naik. Tengok belakang sekali. Oh yo. Datuk baca lah. Tak ada nak baca laju. Dah di TikToker dah Datuk sekarang. Waalaikumsalam. Bukan sekarang tau. Dah 3 tahun dah saya TikToker tau. 3 tahun dah. Follower saya sebelum ni ada 284,000 orang. Sekali ni tinggal 282,000 orang. Saya tak balik 3 minggu hilang 2,000 orang followers. Tak apalah. Kan? Okay, 1 million. Thank you. Thank you 1 million. Thank you. Thank you. Oi, macam suruh saya naik juga. Thank you yang bagi gift. Thank you. Aurora, thank you. Aduh, Nas macam nak suruh naik juga. Tengok tu, lepas raja tu 1M. Sabarlah apa. 5 minit 1M. Aduh, 1M sat dia. Aduh, masuk. Kalau host lain geng. Okey, kita ada 3,100 orang. Siapa suruh saya masuk, tekan 1. Siapa nak suruh saya jangan masuk, tekan 2. Saya nak ambil masa, Sat. Kamu korang. Nak saya masuk, tekan 1. Oh, yo. Oh, yo. Okey, 272, tekan 1. 377, tekan 1. 400, 500. Tu dia, 500, tekan 1. 1, 2, 3 masuk. 700 tekan 1. 700, 800 tekan 1. Thank you. Okey, saya masuk. Okey, saya masuk. Thank you bagi gift. Thank you Sally. Thank you Muhammad Fazli. Thank you Janda Emma. Thank you Janda Emma. Thank you Moon. Thank you Kak Al-Azhar. Thank you Kedai Adila. Thank you Karzai. Thank you Shima. Thank you Dira. Thank you. Wow, banyak. Lama saya tak dapat gift lah. Thank you. Janda, thank you. Crown Pico, thank you. KZ Emma, thank you. Cinta, thank you. Thank you semua. Janda Emma, thank you. Emma, thank you. Adil, susah nak sebut. Syauki, thank you. Salwa, thank you. Diaz, thank you. Muhammad Firdaus, thank you. Muhammad Azrul, thank you. 1 million Dah nak naik lah. Bagilah saya ambil angin sat. Ni Nas dah pin. Lepas ni, saya end live. Then, kita masuk dalam live Nas nah. Esok saya ada lagi. Lusa saya ada lagi. Saya ada sampai hari Isnin. Thank you bagi gift nah. Thank you. Wow, thank you. Alamak. Thank you, Abah. Abah Azak. Thank you. Anzac. Thank you, Positive. Thank you, Crown. Thank you, Lia. Thank you, Boyan. Thank you, Mak Fazli. Thank you.
Ni yang bagi gift. Sebab saya kena tendang pintu. Penat. Mana jemaat. Thank you. Thank you, Wan. Thank you. Thank you, Lia. Thank you, Suzy. Thank you, Kedah. 02, Mai. Ibu Nani, thank you. Thank you, Jamie. Thank you, Pipi Pau. Beng-beng tak ada ke malam ni? Jamie, apa beng-beng tu? Beng Islam walaupun ni. Bang. Saya IMB Bank. Lia, thank you. Tak apa. Bagi kawan bagi gift set. Jom. Muhammad Fazli, thank you. Suzy, thank you. Mak Hafiz, thank you semua bagi gift. Thank you. Mak Udin, thank you. Yang saya tak nak baca, minta maaf nah. Thank you. Allahu Akbar, banyak ramainya bagi gift. Thank you, Linda. Tak ada yang baca. Thank you, Alias. Thank you, Rafika. Thank you. Sally, thank you. Margaret, thank you, Muhammad Rizal. Thank you, Cengkering. Thank you, Travelers. Thank you. Crown, thank you. Okay, saya naik. Amai nak saya naik Nas. Dia bagi gift tu. 1.1 M daripada tepi. 3.1. Jom. Okay, geng. Saya kena berani jugalah, Nas. Okay, tak patut situ. Topi cowboy tak ada ke malam ni. Ramai dah bagi topi cowboy tadi. Cik Roni, Kak G. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Lain macam lah. Waalaikumsalam. Cik Salahuddin, thank you. Tu anda, thank you. Saya tak tengok skrin lah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Siapa ikut? Amboi. Saya tak boleh komen apa-apa. Dia cuba komen tengok. Ni bukan saya punya kerja lah. Ya Allah. Allahu Akbar.
Oi! Siapa? Tak, saya dengar orang jalan ni atas ni. Sembau sangat. Pintu ni tutup rapat semua ni. Siapa? Ya, simpan yang komen tu sana. Saya kita sembang kat bawah. Oi! Oh! Wih, sini bau bangkai. Busuknya. Bau bangkai apa ni? Tunjuk aku muka cepat. Kau ni buruk ni sebab busuk. Kau buruk sebab kau berbusuk. Kau tunjuk muka cepat. Ha. Kau buruk kan? Kau berbusuk. Screenshot eh. Screenshot Zat eh. Sana berbangkai. Sini bunga. Ni apa benda ni? Apa jadi ni? Ni apa jadi ni? Lag. Saya tak batuk. Bukan saya batuk. Bukan saya batuk. Saya dengar juga bunyi batuk. Bukan saya batuk. Kacau nas nah. Aku nampak hang tu. Nampak hang tu. Wujud pun. Hang kacau nas lah. Aku nampak tu. Hang duduk belakang aku. Wujud pun. Hang kacau nas. Bukan saya batuk.
Saya tak boleh tahan dah nah. Sebab saya tak boleh tahan dengan bau dia nah. Okey, Kang, saya nak... Oi! Siapa tu Jun? Orang yang aku takut. Siapa tu Jun? Nyang. Nyang batuk, Nyang. Nyang. Nyang batuk. Nyang. Sekejap cik beli ubat batuk cap Nyang dan anak nah. Cap Nyang dan cicit. Hui, Nyang. Bau wangi, Nyang. Nyang batuk. Awak Nyang bau wangi, Nyang. Mesti segak. Yang bau wangi ni mesti segak. Tunjuklah, Sat. Yang batuk Yang duduk tang mana, Yang? Baik. Yang dah patah. Yang dah patahkan ke? Hui. Dekat tiang. Dah. Saya dah tak lepi dah. Aduh. Dah tak boleh sangat-sangat dah. Sorry dah. Hak ni minta maaf banyak-banyak Nas. Saya akan minta Nas sambung pula Nas. Saya tak lepi dah Nah. Okey. Semua 3,000 thank you yang bagi gift, thank you yang like 1 juta lebih. Saya tak lepi dah. Sungguh. Nah, saya bagi kat Nas pula nah. Serius saya tak lepi dah. Thank you semua. Okay nah, saya nak end live dulu Ustaz. Saya nak celik mata pun tak boleh sebab tu saya nak end live. Peluh habis masuk dalam mata, nak pegang muka tak boleh. Nah. Okay. Semua jemput masuk Nas 3,300 ni masuk kat Nas. Nah. Okay, terima kasih semua. Jumpa esok malam nah. Esok malam pukul 11.30 malam juga. Nah, esok malam pukul 11.30 malam insya-Allah. Terima kasih semua nah. Baik, terima kasih semua yang bagi gift. Thank you sekali lagi. Masuk dekat live Nas. Esok malam jumpa nah. Pukul 11.30. Baik. Assalamualaikum semua. Ya.